mudah kupas kulit kentang. Nak buat bergedil, kentang lenyek dan sebagainya perlukan jumlah kentang yang banyak. Nak kupas kulit kentang yang banyak satu persatu tu dengan cara biasa boleh tahan jenuh jugalah dibuat ni kan. Ada cara mudah untuk kita kupas kulit kentang ni. Ikut trik yang dikongsikan. Mula-mula kita didihkan air di dalam periuk. Sementara air mendidih, bolehlah kita cuci kentang dengan bersih dan toskan ia. Kemudian ambil pisau dan kita belah sedikit bahagian tengah kulit kentang. Buat macam ni. Selepas itu masukkan kentang tersebut ke dalam air yang telah mendidih. Rebus kentang sehingga empuk dan bolehlah cucuk sedikit dengan garpu atau lidik untuk pastikan kentang benar-benar lembut. Apabila dah empuk, bolehlah angkat dan toskan seketika. Apabila telah suam atau sejuk, bolehlah tanggalkan terus kulit kentang tersebut dengan mudah. Siap! Memang mudah kupas kulit kentang ikut trik ini. Tak perlu kupas kentang satu persatu pun, jimat masa dan tenaga. Bolehlah gunakan untuk resepi pilihan anda. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.